Tek, Ya bos, ni ke kereta yang datang petang semalam? kereta ni lah bos. Petang semalam dia datang. Pukul 6 bos. Kita tak boleh nak check sebab kita semua nak balik. Jadi saya suruh datang pagi ni. Oh, tu dia sampai pagi ni. Ya betul bos. Apa masalah kereta ni? Panjang cerita dia bos. Kereta ni dia dari bengkel luar. Dia bagi tahu kat saya dia dah tukar lower arm, tyro end, semualah part-part suspension tapi still ada bunyi. Jadi kita orang pun dah naikkan mesin goyang. Kita orang check lower arm dia ada problem bos. Diorang baru tukar. Betul. Kalau dah repair pun masih bunyi, Tek. Apa cadangan korang ni? Kalau korang nak claim insurans kereta korang tak apa ada masalah, korang renew insurans korang dengan baju bah. Jangan lupa DM. Kalau bos tanya saya lah. Hmm. Saya nak je suruh owner buat. Tapi kereta ni kan baru keluar bengkel. Duit pun dah keluar. Jadi saya rekomenkan dekat owner suruh pergi ke bengkel yang dia buat part ni semua untuk minta gantian yang baru. Claim warranty. Betul bos. Jadi Betul. dia kat situ owner tak ada pening kepala bos. Betul. Kalau katakan bengkel tu tak nak claim warranty, Owner pun terpaksa lah terima. kalau bengkel tak nak bertanggungjawab, dia salah masuk bengkel buaya, alamatnya kena ngap le. Betul lah bos. Ini kan Honda. Korang kat luar sana sebelum nak naik ataupun sebelum nak check suspension korang naiklah dulu mesin goyang untuk pastikan apa peralatan ataupun alat ganti yang telah rosak ataupun wear and tear. Macam biasa korang kat luar sana tak tahu dan terus workshop nak hantar kereta korang untuk buat claim insurans, cash repair, nak naik mesin goyang macam kat belakang ni, boleh terus datang ke bengkel Abang Jubah, pakar insurans kemalangan anda. Jumpa kat next video. Assalamualaikum.